pun dah lari dah dia punya. Bukan. Bukan. Hujung sekali ke? Berapa tahu. So, korang enjoy je lah tengok video ni panjang. JRP hari ini. Tahu apa yang aku cakap tu? Okey ke tidak? Makan. Aku masuk kat dia, dia tak ada breakfast. Tak ada. Tak sukanya perasaan macam ni. Kak Ina ni kan? Apa Askira kan? Askira kan? Bang Azan kan? Dan anda boleh mengambil tempat JRP 9.0 wajib untuk join channel tadi. Okay, tadi awal-awal aku mungkin jadi estetik, tapi sekarang dah masuk program aku tak boleh estetik dah. Jauh. Aku sendirian. Jauh. Dah. Jauh betul kita. Syamira kat sana. Tapi dia dah ada kawan. Tak ada orang lagi. Meja aku seorang je. Oh my god. Oh my god. Nama glamour ke? Boleh je, nama yang kita selesa. Selesa. Oh my god. Where is everybody else? It's 8 o'clock. Cantik tak? Cantik tak? Sebelah kiri. Aku kidal, jadi better sebelah sini lah kan? Breakfast tadi RM18, but the taste out. Susu fresh milk tu campur air. Tak apa-apa entah rasa dia. Ini gelombang jiwa, ni gelombang kasih. Tengok tu. Gelang dia. Dan penderetan MC bersama hari ini Tuan Suzy Isa. Masing-masing withdraw Buat keputusan resign di Simak seorang, bulan 4 lagi seorang untuk menurut tuan saya tak faham tau. Mereka semua senior. Tapi bila tuan buat wakil, tuan rasa ada tak cabaran? Ciri-ciri tiga yang berjaya. Okey, saya nak tuan-tuan tulis. Jumpa dengan wakil, saya dah ada satu impian besar. Pada tahun lepas berjaya unlock PJLS Vietnam, dan tahun ini beliau berjaya unlock single ticket Budapest
dan on track untuk double sikit lagi, sikit. Confirm dapat double lah. So, beliau akan berkongsi berkaitan dengan percaya sebelum percaya. So, tuan-puan, walau apa pun kali tuan-puan, tuan-puan kena percaya. Tuan-puan akan percaya. So, dengan itu, saya ingin menjemput speaker kita seterusnya yang akan berkongsi tentang percaya sebelum percaya. Puan Bisa! Kalau saya cakap, kita ada lebih kurang 66 hari lagi sebelum berakhirnya financial year tahun ini. Betul tak? Saya lagi masa first JRP yang saya pergi iaitu JRP Fund 1.0, di mana masa tu fund Rasa takut dah cakap ke depan. Okay, kita geng. Mentor aktivis saya Haji Hafizul menjadi penyambung langkah saya. Bila saya share tentang berita ini, apa yang itu bisa beritahu, terima kasih. Sejarah kita, kalau sakit itu tak boleh dihilangkan, cuba alihkan fokus kita kepada sesuatu yang memberi makna. Kalau public goal buatkan saja rasa gembira, rasa hidup dan rasa berguna, why not? Alihkan rasa sakit itu di situ. Bagaimana untuk kekal sebagai jutawan, dan bagaimana untuk berskala bergaya dengan public goal. Macam mana? They think about growth. Whatever your stage to, get to step by how to grow. Then, dijual panjang sikit. So, the chart ni, there are stages ya. And I think jutawan tuan-tuan, they are always on time. 5% jutawan yang saya kenal, yang saya tahu, so okay. And okay, tuan-tuan, very important. Ekonomi tempoh dia mesti 2 tahun atau lebih lama. Kekal di sana, yang mana ada dividen, tambah jumlah laporan. Bulan belanja, 6 bulan lagi baik. Duit itu dalam ESP, medical takaf yang ini. That was the last time they were so tak dapat duit itu balik. That was the last time they left. So jangan pinjam duit. Saya kata jangan pinjam duit, saya cakap. Mental warrior, you can do it! Your customer. Know your customer, betul. So know your customer sangat penting sebab anda terlibat dalam business battle, dan ini memang satu kita kepada syarikat Apindo. Okay, so yang Makan guys. Kali ni kita tukar tempat ya. Okey, tempat. Dekat dengan pentas sampai kau. Nama saya Nasol. Kakak saya. Simpanan untuk diri sendiri dan juga 4 orang anak until pada setahun kemudian pada Ismail dikenali sebagai Farah Ismail. Tapi nama glamour orang tahu Cik Nan. Okey? Kalau Cik Nan tu orang tahu sejak saya penyakit Tuan Zia dikatakan semua masalah kalau boleh diselesaikan duit bukan masalah, betul? Secara konsisten. Contohnya, bilangan customer, personal. Target yang besar. Katakanlah kita nak ada capai lebih kurang dalam cari 50 ni. Ramai ni. Kat mana pun nak cari. Kedua, kita rasa susah. Tahu lagi kan satu hari 4 orang lah. Kita lebih 4 orang sehari. Astagfirullahaladzim.
Bila saya jalan tadi, saya dapat satu kesan. Satu kesan persamaan soalannya yang ditanyakan. Selamat pagi semua. Pagi. Tak setengah pagi apa? C3 PJLI, Diamond, Pin Leader, Master Dealer, Founder, Master Dealer dan semua. Alright. Siapa yang ada dream nak capai salah satu di sini? Berikan tepukan kepada Tuan Ustaz dan Tuan Ustaz. Okey, please. Terima kasih. Baik, terus target kita. Betul. Adakah benar sekiranya 1000 frontline ni sebenarnya banyak benda lagi tuan-tuan boleh angkat? Club 1000 dalam masa setahun. Yes, possible. Sekiranya tuan-tuan ni memang TikTokers, bermaksud nanti 2-3 tahun kan kita punya 1000 frontline. Betul tak? Konsisten menang dalam jangka panjang. Follow. Sebut. Konsisten menang dalam jangka panjang. Boleh dalam buku masing-masing. Puan Hasbah, bangun-bangun saya tak nampak. Mana kita datang kelas macam ni one to one, lebih baik on kamera unless macam suruh rumah apa. Masing-masing tahu ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok. See you later, alligator. Jangan lupa. Good morning guys. So it's the last day 2 untuk GLP. Semalam dah habis program, terus tidur, lepas tu buat homework semua. Ni sekarang pagi kita nak pergi check out terus. And balik masuk Dewan. Alright. Tak baik dulu. Lepas tu nak buat konten. Let's go. Itu. Dah buat video ke korang? Dah buat video dah? Kita awal hari ni Hari ni breakfast dekat bawah. Sebab macam bodoh rasa dia. So breakfast kat bawah. Aku bawa onigiri je. Saya pun tengah sibuk buat homework. Nampak kena potong kiri. Kiri kanan sikit. Boleh. Kita sekali ke pos asing? Asing. Nak separate ke nak? Allah Cina. Allah Malaysia. Kita busy tau. Tak boleh direct. Okey. Abang sekali je kan? Okey.
menjaga semangat masa depan. Okey, bagus. Siapa yang akan ayat Prof untuk kita? Macam lah dah terbalik orang ni. Okey, jadi dah boleh kat sini ya. Kat sini dah nak empat. Anda tulis kat situ. Dekat cek email anda. Okey. Okey. Saya nak ayat Prof yang nombor berapa agak-agak kita tengok paling best sikit privacy dia lah. Nombor 4. Begitu juga anda Ambil dekat betul. Paste dekat flow lah. Kita kena bagi arah. Faham? pergi balik dekat kita punya flow AI tadi. Dia lain-lain orang dia Okey, sampai dekat flow AI. Sekarang ni pakai ChatGPT. Apa poster aku? Nyanyi pula tu. Okay, dan insyaAllah siapa yang belakang kalau tak nampak saya izinkan orang nak duduk lantai, silakan itu keselian. So di fossils tu kita letakkan diri kita sebagai penasihat. Ini baru prospek, tapi anda tengok dia punya soalan 4 sekali. Next month tambah, tapi maybe next month. Objektif kita nak jadikan bisnes kita ni autopilot. Mungkin one way conversation, mereka tak open, tapi saya open two ways conversation. Cuma saya letakkan siap-siap apa description, apa yang itu market emas turun ke, market emas naik ke. Dia punya sales okey je, maksudnya income dia still jalan je. Sebab apa? Sebab kita educate dengan ilmu. 5 box. Alhamdulillah, 100 kilo. Kenapa semua sedia je? Ini adalah servicing kita, swift reply, fast respond, interim update. Saya servis saya punya penyimpan emas berdasarkan saya punya pengalaman yang saya buat sendiri dekat Bollywood. So antaranya yang saya senaraikan adalah first time login, payment, password, follow up. Nampak macam remeh kan, tapi mesti ada kata kenapa kita nak kena buat first time login. Okey, status story. Macam tadi Tuan Hafizul kata ada 9 tempat untuk kita share kan. Di media sosial boleh lama tapi tak educate kan. Kita kena educate dekat mana-mana yang anda boleh educate sekalipun. Macam tadi dekat group support pun boleh educate. Dekat apa ni, stay to fund your business until your business can fund your freedom. Masa saya mengandung, masa saya berbantang, saya baca buku Tuan Azzi Ali, saya baca buku Mahadurut Tuan Syukur Rashid, saya baca buku Tuan Hafizul Hakim. So semua yang email Assalamualaikum, sudah successfully register PJ card. Dia tak payah tanya lagi. Kenapa? Sebab every time saya buat TikTok video, saya daripada saya punya business WhatsApp yang the first one. Auto reply every time ada new number yang kita belum save, dia akan auto reply macam tu terus. Okay? So second one dia tanya lagi, so ini dah register kan? So kalau dia dah register, saya akan terus hantar yang ini. Ini adalah quick keyword explain. Saya akan letak dalam saya punya quick reply, saya letak explain. So every time saya letak next adalah type of clothing, alternative choice, clothes, either or. So antara dua. So
Kalau macam dari saya punya auto reply tadi, diri sendiri. Aina beli satu dinar dan niat pada ketika Aina buat itu tak ada niat pun untuk menjual. Sebab kita rasa happy dapat satu dinar. Itu adalah permulaan pertama. Rasa happy dapat satu dinar, so kita sangat suka dan kita bercinta. So boleh tak boleh? Boleh. Apa tadi? So Majid tengok bangun orang yang 51 ke 3 income kita ada 200 ke 1000. Ini adalah income yang real case. Yang ini kita punya. Siapa yang dah FMP 1000 frontline ke atas dia ada. Kita berpuan hidup untuk Gina dan juga untuk Ni apa? Macam putih sedap. mungkin dia tahu. Lagi Dato' Ira datang. Hudung ni kadang aku buka tu lah. Satu dinar je. 5 dinar. Itu tangan cikgu lagi cantik, tengok. Ada bling-bling ni. Lepas ni lah. Nak pinjam tangan ke? 98 gram. Harganya adalah RM30,899. Kos upah adalah RM1,554. Saya keluarkan daripada akaun GAP. dekat kita punya Mitex. So Best. so gimana? Yes, this year kita punya PGI trip kita akan pergi ke Budapest. Dan this time kita punya trip ini sebab sudah bertolak. Saya akan membawa 400 orang mengikut kita ke cruise. Siapa nak ikut? Nak. Nak. Okay, ini yang nak cruise. So next, saya akan kunci lagi. Tak boleh. Our 916 jewelry. Yeah, memang this is a very unique point, and it's why PG Jewel can succeed in the market. And we have 9 now, and the 10th one will be next month. 10th, a term called borrow power. That is what you should do. PG Jewel is very powerful. We are full of power, so you should borrow power. Most prominent cashback. Tak menang guys. Tak menang, kita tak menang. Penat tahu kumpul. Kau tengah rekod. You jangan. Saya ingat kita kena sama tadi. Oh, dia rekod. Dia tak menang. Tekanan tau. Settle habis. Dah. Boleh balik. Ilmu yang kau buat ada pada Ini pecah jangan kau amalkan. Memori dan kenangan yang terbanyak. Jangan kita lupakan juga. Fikir makan gaji 15,000 macam Priyati, Farah Aizah, Dayana,
Jadi dia orang minta info mereka nak kata bukan influencer tapi saja lah buat Ni seorang lagi. bila mereka dapat customer, based on this communication, customer dia orang akan benar-benar, bergerak, konsisten. Jadi customer kita makin kaya. Customer kita kaya dulu baru kita kaya. Okay. Jadi public punya business ni adalah kita bagi ilmu yang menyebabkan korang kaya, customer kita kaya. Hiburan tetapi is a financial news, financial knowledge. Satu orang yang tahu kita dia akan start beli, dia akan stop. Jadi bila kita dapat customer tu, dia akan belong to you sampai nanti. Mana dia boleh letakkan Google, is our asset. Jadi orang ada satu orang kerja, orang kerja dia hidup, kita boleh letakkan 2 orang, boleh. Tapi dia sakit. Gaji bulan ni dia. Kunci dia. What? Because kalau dia call dia, bukan dia, bukan dia income dia, bukan gender dia besar, dia gaji kecil. Duit ada, masa ada, kita ingat makan dia. Setiap tahun, pertukaran pertemuan free. Satu dah kan dua nak keluar. Tak lama sikit ada mana educate customer. Kalau dia cakap orang senang nak baikkan dia saya macam ni. Sebenarnya senang saja. Kita cakap perempuan sesiapa yang perempuan sebenarnya dia mengkayakan diri dia terlebih dahulu. Customer saya yang beli gold, dia yang kaya dulu. Kalau dia beli gold, saya saja yang kaya, tak ada orang yang akan beli. Sebab manusia ni bijak. Kalau you beli saya saja yang kaya, you tak kaya, you takkan beli. Tapi customer saya yang beli harga 500, sekarang ni bila harga beli 300, kalau jual bayar dekat dia 200 ringgit segram. Dia beli 10 gram, dia kaya RM2,000. Tuan-tuan, siapa yang beli gold, sebenarnya dia yang kaya dulu. Bukan saya. So macam cakap lah, beli public gold ni mengkayakan China. Siapa tu bukan? You beli public gold, China ni yang mengkayakan you. Bila you beli public gold, harga RM5,000. Sekarang harga ini harga RM5,000. Sekarang harga RM7,000. Jadi tak jumpa. Tak apa. Kalau terpaksa mengkayakan awak dulu. So siapa kayakan siapa pun. Jadi cara kita nak senang dia. Mengkayakan saya. Aku mengkayakan you. You kaya dulu baru saya akan dapat kempias. Tak ada orang yang bagi saya nak ini kaya. Saya siap jual bangga. Tak ada orang bodoh. Kalau orang bodoh di rumah, orang bagi saya semua. Bukan tu orang ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Lalu saya nak kayakan Allah. Dah beli branded items lah. Tuan-tuan betul. Baik sebelum saya. Maka tuan beli harga sekian-sekian, harga tinggi, tuan-tuan jual. Tuan sebenarnya mengkayakan diri. Saya ni tak mudah sekali dapat tuan beli 100, saya dapat RM9.50. Saya tak kaya, mudah saya mau beli. Dia pun dapat 1.5%. Lagi saya tanya, sorry customer yang saya tanya dulu barulah saya dapat diskon. Saya boleh main tu lah. Tanya diskon.
Tak kaya sangat. 20 juta customer. Semua 20 juta customer tu berjaya pakai girang. So, dah. Ni